Hello guys, hari ini saya nak tunjuk kepada anda cara nak pasang rooftop crossbar untuk Nissan Frontier. Okay guys, inilah barang-barang yang ada dalam box untuk kita nak pasang roof rack crossbar. Okay, yang ini dia bagi dalam dua bentuk macam ni. Dia ada dua saiz, tapi saiz yang kita nak pakai dia ada dua jenis macam ni. Yang kita nak pakai yang sesuai untuk Nissan Frontier adalah yang ini, yang lengkung macam ni. Okay, sekarang saya nak tunjuk anda cara nak pasang dia. Ambil yang ini, yang sesuai untuk Nissan Frontier. Lepas tu kita akan masukkan ini. Masukkan di dalam sarung getah. Kita akan masukkan dalam sarung getah. Skru. Lepas tu kita akan masukkan skru ni kita ketatkan. Kita akan masukkan batang dia. Kita akan masukkan cara nak masuk dia macam ni. Cara nak masuk dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Yang ni untuk kita nak kuncikan dia. Kita nak kuncikan dia, kita akan tekan. Okay, yang kita dah pasang ni, kita akan kuncikan. Lepas tu kita tekan, boleh kunci.